Kenapa ramai orang simpan emas? Bukan untuk cepat kaya, tapi untuk melindungi nilai wang. Nilai lebih terpelihara. Harga barang semakin naik dari tahun ke tahun. Emas sering digunakan sebagai cara untuk mengekalkan nilai simpanan dalam jangka panjang. Simpanan kecemasan. Apabila memerlukan wang, emas boleh dijual atau dipajak. Ia boleh menjadi salah satu pilihan ketika menghadapi kecemasan keuangan. Ketiga, membantu capai matlamat keuangan. Ramai memilih menyimpan emas sedikit demi sedikit untuk persediaan seperti pendidikan anak, perkahwinan atau persaraan. Keempat, kurangkan godaan berbelanja. Berbanding wang tunai yang mudah dibelanjakan, emas biasanya membuatkan kita lebih berfikir sebelum menjualnya. Kesimpulan, emas bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Ia adalah salah satu instrumen simpanan yang boleh membantu memelihara nilai harta dan melengkapkan perancangan keuangan. Yang penting, pastikan anda mempunyai simpanan kecemasan dan melabur mengikut matlamat serta kemampuan sendiri. Nak mulakan simpanan emas di Public Gold? Isi borang sign up atau klik link di bio. Saya akan bantu anda pilih plan simpanan emas yang sesuai langkah demi langkah.